hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi. Selamat kembali bersama di Nasional FM, sentiasa di hati seperti yang telah diwawarkan. Bertemankan Raiza menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Khamis 10 April 2025 Masihi. Baik, seperti biasa kita dalam segmen Alpha pada pagi ini dan tetamu pun berada di hadapan saya. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Firdaus Cik Ani, iaitu selaku pakar perunding pembedahan arm, minimally invasive dan bariatrik di UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Riza, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Doktor. Doktor puasa hari ni Doktor? Dah habis dah selesai dah puasa. Dah selesai? Dah selesai. Doktor dah raya lah kiranya. Hari kali kedua dah tu. Alhamdulillah selesai puasa 6 Doktor Okey Doktor, sihat, apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Doktor, apa pun terima kasih kerana sudi luangkan masa. Dan juga topik kita pada pagi ini, kita akan berdiskusi mengenai gastrik versus reflux. Seperti yang kita tahu Doktor, gastrik ini di mana penyakit yang berlaku di kawasan perut. Dan penyakit ini juga adalah penyakit yang secara general, seperti yang kita tahu, kadang-kadang orang-orang sekeliling kita pun tidak boleh makan selalu jarang. Maksudnya kalau makan tu dia kena ikut waktu yang tetap. Kalau pagi dia kena sarapan sekian seperti yang kita tahulah. Tapi sebenarnya kita nak berdiskusi mengenai pengenalan kepada penyakit gastritis ataupun GERD ni Doktor. Okey Doktor, boleh Doktor terangkan sedikit sebanyak secara ringkas sebagai mukadimah dia lah. Apa itu gastritis dan apa pula GERD? Okey, terima kasih Reza, soalan pertama. Okey, bila kita berbicara pasal gastrik ni sebenarnya daripada istilah Latin, dia bermaksud perut. So sakit gastrik ni sakit perut. Okey, kebanyakan masa bila mana kita berbicara pasal gastrik ni, dia lebih kepada masalah di mana berlaku keradangan dekat perut. Yang mana nama saintifik dia ataupun nama perubatan dia adalah gastritis. Dia berbeza dengan reflux ataupun GERD. GERD adalah satu fenomena di mana pesakit akan merasakan ketidakselesaan ataupun pedih-pedih panas ulu hati apabila asid perut reflux, maksudnya naik ke dalam esophagus, iaitu bahagian bawah esophagus. Dia hampir sama bila mana kedua-dua masalah ini berlaku, pesakit akan merasakan rasa tidak selesa di ulu hati. Akan tetapi sama tapi tidak serupa. Okey, kalau kita seperti yang kita tahu Doktor, macam Doktor perkatakan tadi, sebenarnya kalau nak ikutkan gastrik dan juga GERD ni ada perbezaan dia. Betul. Dan sebenarnya kalau GERD ni adalah berpunca daripada asid Doktor, reflux asid tadi yang Doktor cakap tadi kan. Betul. Sebenarnya berpunca dari kata asid dalam perut dan selalu berlaku di ulu hati Doktor. Betul. Dan untuk gastrik ni pula adalah salah satu punca dia adalah keradangan di perut sebenarnya kan. Ya, punca keradangan, tapi kalau kita nak lebih lanjutnya, kalau kedua-duanya adalah melibatkan dari di bahagian perut di badan kita, tapi nak tahu sebenarnya punca dia berbeza, betul? Punca dia berbeza, betul. Jadi setiap tu adalah berpunca dia sebenarnya. Kalau gastrik, punca dia apa sebenarnya? Kalau yang GERD ni punca dia, kalau nak ikutkan punca yang awal, punca dia tu sebenarnya terjadinya penyakit ni Doktor. Okey. Bila disebutkan keradangan gastrik ataupun gastritis, punca dia adalah disebabkan oleh asid dalam perut itu sendiri, yang mana dia akan berinteraksi atau bertindak balas dengan dinding perut dan menyebabkan keradangan. Punca dia ada pelbagai. Antaranya adalah apabila seseorang itu tidak mengambil pemakanan dalam jangka masa yang regular. Sebab kita bila mana kita ada waktu makan, waktu pagi, tengah hari, malam, badan kita secara tak langsung akan menyediakan keadaan badan kita untuk menerima makanan. Dan bila mana kita tidak makan, asid yang berlebihan yang sepatutnya bertindak balas dengan makanan yang kita makan tadi akan menyebabkan keradangan dan akan menghakis dinding perut. So antara faktor lain adalah di mana orang-orang biasanya orang yang dah berusia, yang mana dia ada banyak sakit lutut, sakit sendi dan sebagainya, dan pengambilan ubat tahan sakit jenis non-steroid NSAIDs, ada setengah tu yang kalau pergi dekat farmasi, dekat klinik, selalu kita bagi ubat-ubat yang macam tu. So bila dia makan di kala perut yang kosong, asid tu lebih mudah bertindak balas. Sebab ubat tahan sakit ni dalam masa yang sama dia memberi ketahanan terhadap sakit, dia juga menipiskan satu lapisan pertahanan atau lendir yang mengelakkan daripada asid bertindak balas dengan dinding perut. Sebenarnya Doktor, kalau kita apa yang kita tahu, gastrik ni kalau seperti yang saya perkatakan tadi, ada di mana makan ikut waktu macam doktor kata tadi, perut kosong kan. Tapi kalau kita nak dapatkan sebenarnya faktor utama dia
terjadinya gastrik ataupun simptom-simptom dan juga perbezaan utama antara gastrik dan juga GERD ni sebenarnya doktor? Sebab yelah apa yang kita tahu, bila gastrik je nak kena makan awal. Gastrik je tak boleh ni gastrik ni. Nak pula bulan puasa doktor. Macam mana tu? Simptom-simptom dia dan perbezaan dia doktor. Perbezaan dia. Gastrik macam saya cakap tadi adalah tindak balas uric acid. Itu bertindak balas dengan dinding perut. Kebanyakan masa benda ni adalah disebabkan oleh lifestyle. Bila mana kita dah terbiasa dalam satu keadaan, sangat sukar untuk berubah. Sebab tu bila mana kita berbalik kepada puasa, bila kita berpuasa ni, bila kita niat untuk berpuasa, salah satu aspek badan kita adalah badan kita akan adapt terhadap situasi tersebut. Kadang-kadang bila even kita tak puasa pun, perut kita kosong, kita lalu kat sebelah kedai makan, nampak makanan tu sedap, kita rasa urge untuk nak makan, dan rasa asid tu dirembeskan. Pencernaan dia bermula daripada apa yang kita nampak, apa yang kita fikir. So nawa itu yang paling penting. Bila mana dah keadaan dia dah terlalu kronik, sukar untuk berubah, itulah keadaan di mana asid tu dah terlalu banyak, dan setengah orang dia dah terbiasa makan ubat gastrik. Bila makan ubat gastrik untuk tempoh yang lama, ubat gastrik itu dia paradoxical. Dalam masa di peringkat awal dia membantu nak mengurangkan asid dan suppress, maksudnya dia mengelakkan dinding perut tu untuk menghasilkan lendir yang mempertahankan perut tu daripada asid tu sendiri. Tapi bila dah terlalu lama, sel-sel tu dia akan jadi suppress. Bila sel tu suppress, lendir tu sendiri pun akan kurang terhasil, dan paradoxically dia lebih mudah untuk mendapat masalah keradangan perut yang mana kita bincang tadi. Dia berbeza dengan reflux. Reflux ni adalah di mana asid dalam perut tu naik ke dalam esophagus. Bila mana asid naik ke dalam esophagus, kebanyakan masa adalah disebabkan oleh kaedah cara pemakanan kita. Bila kita makan dan terlalu banyak, tekanan yang dihasilkan oleh makanan yang berkumpul dalam perut ni dia macam balon dah, macam stock cake sebenarnya. Kita makan banyak, dia akan stretch. Bila dia stretch, tekanan tu tinggi. Bila tekanan tinggi, makanan tu belum bersedia untuk ditolak turun ke dalam usus kecil. Injap di antara perut dengan usus kecil tu adalah injap yang sangat kuat sebenarnya. So dia ada injap di antara esophagus dengan perut tu ada relatively lebih rendah tekanan. So bila tekanan tinggi, makanan tekanan tu tak boleh dineutralkan, tak boleh pergi ke mana-mana. So bila mana itu berlaku, makanan berserta asid tadi akan naik ke dalam esophagus, dan ini akan menyebabkan naluri asid tu di tempat selain daripada perut, asid tu dia bersifat membakar dan menghakis. Itu yang dia menyebabkan esophagitis ataupun keradangan. Uveitis dekat belakang adalah keradangan. So esophagitis adalah keradangan di bahagian bawah esophagus. Itu yang dia dapat simptom pedih-pedih ulu hati, panas, dan sometimes bila asid tu naik sampai ke rongga tekak, dia akan dapat masa-masa belakang tekak. Dia akan selalu dapat sinus. Kalau orang ada masalah sinus, ada migraine itu kan jadi lebih teruk. Selalu ada masalah sesama ataupun URTI. Dan ada setengah-setengah orang tu bila asid dah terlalu banyak naik sampai ke atas, sampai rongga tekak, masuk ke dalam peti suara. So suara dia selalu serak. Dan tu bila punca semua itu antara asbab reflux. Reflux sebenarnya bila sebablah kita tahu bila acid reflux ni kan, kalau kita tahu secara general dia hanya di perut, tapi sebenarnya kalau kita biar lebih lama dan tak merawat dan sebagainya, dia melibatkan dan boleh mengakibatkan macam doktor kata tadi lah, sinus, migraine, boleh mengganggu pita suara dan sebagainya. Nak pula kan saya sebagai penyampai ni memang kena ambil penting tu, kena sangat-sangat penting. Dan doktor, sebenarnya ada rakan kita yang berada di Facebook live sekarang ni, ada rakan kita tak bertanya, doktor katanya kalau kita selalu pedih di hujung hati, adakah itu gastrik? Pedih di ulu hati. Dia pedih di ulu hati sendiri, kita tak boleh nak bezakan di antara gastrik dan reflux. Kita kena tengok timing dia, adakah bila perut kosong ataupun selepas makan. Itu satu. Yang kedua, adakah simptom-simptom lain yang datang sekali, iaitu dia rasa makanan naik balik lepas makan, ataupun dia rasa masa-masa belakang tekak, rasa panas dekat ulu hati. Once dia ada rasa panas, pedih-pedih dekat ulu hati tersebut, dah rasa panas, itu menandakan asid dah naik ke atas. Asid dalam perut kita tak rasa membakar tu.
Dia kalau sebenarnya banyak lagi yang saya nak tanya. Tapi Boleh, doktor tak ada kita masalah. berehat seketika lah doktor Alright. Sebab kalau saya tanya sekarang nanti kan kita dah tak ada rehat semua kan. Kita rehat Boleh. dulu, tenang-tenang dulu kan. Settle. Sekejap lagi saya nak banyak sebenarnya saya nak tanya. Saya nak tanya orang kata faktor risiko dan juga penyebab-penyebabnya dan juga bagaimana untuk kita menghindari penyakit gastrasi ataupun GERD ni. Okey doktor, kita berehat seketika. Jadi kepada anda semua terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati kerana banyak lagi perkara yang kami akan berdiskusi pada pagi ini dengan topik mengenai gastritis versus GERD sihat di bulan Syawal bersama dengan tetamu jemputan kita Dr. Muhammad Firdaus Cik-Ani. Aspirasi 10 pagi 1 tengah hari. Masih lagi bersama dengan saya menerusi Nasional Aspirasi untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ketika ini saya bersama dengan tetamu jemputan kita iaitu Dr. Muhammad Firdaus Cik-Ani selaku pakar perunding pembedahan am minimally invasive dan bariatrik UiTM Private Specialist Center UPSC. Kita berdiskusi mengenai gastric versus reflux ataupun GERD. Doktor, tadi kita dah berbincang ataupun berdiskusi mengenai pengenalan penyakit gastrik ni dan juga orang kata perbezaan je lah simptom dan juga perbezaan-perbezaannya dan juga orang kata pengenalan lah untuk penyakit gastrik ni. Seperti yang kita tahu, gastrik ni banyaklah mitos-mitos yang kita dengar, betul juga. Okay. Ada juga mitos yang berkata makan pedas punca menjadi gastrik. Betul ke doktor? Okey. Macam mana tu? Dan sebenarnya seperti yang kita tahu, selain makan pedas, kata faktor utama lah dan juga risiko yang menyebabkan gastritis ataupun GERD ni doktor. Okey, bila kita sebut pasal gastritis ni atau gastrik dalam bahasa pasar kita pedas tu adalah salah satu benda yang kontroversi sebenarnya. Banyak pendapat. Betul. Tapi pada pengalaman saya, bila kita sebut pasal pedas ni, pedas adalah satu komponen yang mana bila kita makan bersama makanan, setiap orang bertindak balas secara berbeza. Okey. Bila tindak balas berbeza, ada setengah orang yang sangat sensitif dengan pedas. Betul. Ada setengah orang dia makan cili ratah macam tu saja pun tak ada masalah. Betul, dia berlada tu dia makan macam tak ada. Okey je tu Dia berbalik kepada spektrum yang saya kita akan bincangkan. Reflux ni dia ada spektrum. Bila kita makan pedas, dia bertindak balas dengan perut kita, menghasilkan asid yang banyak. Bila asid dihasilkan dengan banyak, seperti mana yang kita cakap tadi, bila benda banyak dalam perut, tekanan tu tinggi, reflux tu mudah untuk berlaku. Okey. So bila mana orang tu sensitif dengan pedas, asid banyak, reflux pun jadi lebih teruk. Okey. Berbalik kepada gastritis, keradangan dalam perut. Bila asid banyak, orang tu dah memang sedia kala ada masalah keradangan. Bila dah ada keradangan, lendir yang dihasilkan oleh perut sebagai protective layer atau lapisan pertahanan yang mengelakkan daripada asid bertindak balas dengan perut itu sendiri dan makin nipis, so dia akan mudah kena gastritis ataupun gastrik lah yang seperti orang ramai yang berbicara. So faktor dia bila asid banyak, reflux tu lebih mudah berlaku. Implikasi ataupun efek daripada reflux tu akan jadi lebih teruk apabila asid tu lebih banyak. Dia sebenarnya kalau saya ringkas sebenarnya dia berpunca daripada asid je sebenarnya, asid dalam perut. Betul. So kalau nak kata makan pedas ke makan tak pedas ke, sebenarnya nak kata punca pun tidak sebenarnya doktor kan. Dia mungkin ada sikit. Ada sedikit. Tapi sebenarnya bergantung pada diri sendiri sebenarnya. Bergantung pada sensitiviti perut. Sensitiviti perut. Ada setengah orang macam saya, kalau saya makan pedas, automatik bawah akan keluar. Dia terus pencernaan tu dia laju je. Memang dalam tu memang orang kata kerja sepenuh masa. Memang terus bahan masuk, dia terus cerna kat bawah kan. Dia ada spektrum lah. Ada setengah orang betul. pedas tu okey, setengah orang tak okey. Dia tu berbalik kepada individu. Betul, dia sebenarnya terletak pada individu tu sendiri. Tahap kesihatan individu tersebut. Betul. Kalau dia tahu tahap kesihatan dia tahu tahap pengambilan makanan yang jenis macam mana. Betul. Kan ada setengah orang dia selalu makan makanan yang orang kata penuh dengan vitamin-vitamin dan juga sayur-sayuran, buah-buahan. So mungkin pencernaan tu orang kata secara senang dan rembes dari perut tu memang orang kata mudah lah. Orang kata metabolisme dia tinggi lah sebenarnya cerita kan. Dia jenis makanan tu adalah sebahagian daripada equation ataupun keseimbangan tu sendiri. Kalau kita makan dalam kuantiti yang terlalu banyak pun, dia boleh menyebabkan masalah juga. Ya, betul. Dia akan menyebabkan reflux lah. Betul. Sebab bila kita makan banyak, kuantiti banyak dalam
kantung yang kecil, pressure tu tinggi, mana pressure tu nak bagi? Memang dia akan naik atas. Betul. Ada setengah orang juga kan doktor kan, ada setengah macam kawan saya, dia memang minat buah urin tau. Jadi saya cakap kan dia, buah urin ni tak boleh makan terlalu banyak sebab buah urin ni memang ada kebaikan dia, ada vitamin, tapi sebenarnya dia ada asid dia sendiri dalam buah urin tu sendiri. Sebab saya pernah makan buah urin terlalu banyak dan kita rasa macam ada mungkin tak tahulah keradangan ke, ataupun saya rasa macam sakit je perut saya. Itu saya ingat gastrik tu. Macam mana doktor kalau dari segi persepsi makanan pula? Ini benda-benda yang limau ni, oren, limau dan seangkatan dengannya lah. Dia ada satu komponen yang kita panggil citric acid. Okay. So acid dengan acid dia akan augment. So bila mana perut tu kosong, acid tu tak ada benda lain dia nak berinteraksi. So setengah orang bila dia makan buah limau di kala perut kosong, dia boleh menyebabkan gastritis. Gastritis. Tu antara asbab dia. Antara asbab dia. Oh, bahaya tu sebenarnya. So kalau kita nak makan pun, walaupun makanan yang berkhasiat dan sebagainya, dia ada had pengambilan dia. Ada had pengambilan dia, ada tata cara dan kaedah dia. Okey. Kalau kita macam tadi kita dah orang kata doktor pun dah perkatakan kalau kita nak dapatkan rawatan ataupun cara mencegahnya penyakit gastritis ataupun GERD ni dengan cara pemakanan, pengambilan. Kalau makanan berkhasiat pun dia ada had dan juga limitasi dia. Kalau untuk kedua-dua penyakit ni doktor, rawatan dan juga pencegahan yang lebih bagus dan lebih baiklah doktor. Apakah rawatan dan juga pencegahan penyakit gastritis dan juga GERD ni? Kaedah kita bermula dengan pencegahan. Pencegahan kaedah yang paling simple dan yang semua orang boleh buat is a universal thing, iaitu mengamalkan gaya pemakanan yang sihat, gaya hidup yang sihat. Sebab bila kita makan makanan yang sihat, badan kita boleh berfungsi dengan optimum. Risiko untuk dapat penyakit bukan setakat gastrik dan GERD saja, apa-apa penyakit pun apa-apa penyakit, betul. Termasuklah juga lifestyle. Bila mana kita mengamalkan gaya hidup yang sihat, risiko untuk berlaku penyakit-penyakit itu akan jadi lebih kurang. Saya sentuh sikit pasal GERD. Bila antara asbab kenapa GERD tu dia lebih mudah berlaku pada setengah orang berbanding orang lain adalah di mana injap di antara esophagus dan perut tu dah jadi longgar. Kalau kita perhatikan dalam buku-buku, kalau kita discuss dengan doktor ataupun kita tengok dekat Google pun, kalau kita tengok anatomi dia, injap di antara esophagus dengan perut tu adalah injap yang bersebelahan dengan ruang di mana esophagus tu menembusi diaphragm. Diaphragm adalah masa pernafasan di bawah paru-paru kita lah, yang membahagikan organ abdomen dengan organ dada. Bila mana kita kurang buat aktiviti fizikal, kita kurang exercise, masa kalau kita tak guna, dia akan kecut. Betul. Bila dia kecut, ruang yang di junction tu dia akan jadi longgar. Bila longgar, injap tu akan jadi lemah lah, integriti dia jadi lemah. So bila integriti lemah, reflux lebih mudah berlaku. So sebenarnya kalau kita nak ringkas ataupun rumus secara jelasnya, jagalah kesihatan. Kita lakukan senaman ringan ke ataupun senaman-senaman yang lebih baik untuk kita mengelakkan ataupun mencegahlah penyakit-penyakit sebagai contohnya gastritis dan juga GERD ni. Sebab seperti kita tahu, penyakit ni dia tidak mengenal umur. Kadang-kadang dalam kalangan muda pun boleh mengalami penyakit ni. Kadang-kadang bila dah berumur pun mengalami penyakit ni. So secara rumusan dia, kita jaga kesihatan, di mana cara macam doktor cakap tadi, otot setiap orang dan setiap manusia ada otot dia masing-masing, cuma kecil dan juga besar. Kalau dia memang membina badan punya orang kan, so memang kita nampaklah otot dia berkembang. Dan sebenarnya doktor, walaupun dia ahli bina badan pun, dia boleh mengalami penyakit gastritis ataupun tidak? Boleh, sebab faktor otot tadi adalah sebahagian kecil daripada banyak faktor lain. Faktor lain macam saya cakap tadi lah, lifestyle dengan kaedah pemakanan tu kita letak tepi. Bila kita bersebut pasal gastrik, antara faktor lain yang menyebabkan gastritis tu boleh berlaku dengan lebih mudah adalah apabila makanan yang diambil tu adalah makanan yang kurang bersih. So dia mengandungi kuman yang kita panggil Helicobacter pylori. Saya nak sebut tadi tu, tapi takut sasul. H. pylori ni dia adalah satu kuman yang mana dia boleh bertahan dalam situasi bertemu dengan asid dalam perut. Kebanyakan bakteria bila dia kena asid perut, antara salah satu fungsi asid dalam perut tu adalah untuk nak menghapuskan bakteria-bakteria ni. Tapi H. pylori ni dia special sikit. Dia boleh bertahan, dan bila mana ada jangkitan H. pylori ni, dia akan menyebabkan perut tu merembeskan asid dengan lebih banyak.
So again, berbalik kepada faktor yang asal tadi, bila asid banyak, lapisan lendir itu makin menipis, dia akan berinteraksi dan akan menyebabkan keradangan. Doktor, ada juga rakan pendengar kita, dia bertanya, kalau kita lepas makan, lepas tu kita berjalan-jalan kan, lepas makan kadang kita jalan sekejap dan kemudian untuk perut lah sebenarnya. Bila kita makan, kita dah rasa kenyang dan sebagainya, dan lepas makan kita berjalan-jalan sekejap untuk perut ada aktiviti dan mudah untuk digestion. Betul ke doktor katanya? Dari segi pergerakan atau aktiviti yang tidak ekstrim, benda tu membantu. Sebab bila kita bergerak, especially lepas makan atau lepas minum, bila kita bergerak, gravity tu akan membantu dari segi menurunkan ataupun mengekalkan makanan tu rather than naik ke dalam esophagus. Itu satu. Bila kita makan, kita tak kunyah betul-betul. Betul. Perut tu fungsi dia akan jadi macam blender tau. Dia nak menyediakan makanan tu sebelum ditolak masuk ke usus kecil untuk penyerapan. So bila mana kita banyak bergerak, benda tu dia akan sikit sebanyak dan membantu sebenarnya. Ada setengah orang dia bila lepas makan ni dia tak boleh jalan, katanya kenyang lah apalah, tapi sebenarnya dia membantu sebenarnya. Dia kalau dia tak boleh jalan tu sebab dia makan terlalu banyak. Bila dia makan banyak, betul, pressure tu tinggi, dia jalan sikit, dia akan reflux lah. Betul. Sebab tu orang kata berhenti sebelum kenyang. Sunnah berhenti sebelum kenyang. Sunnah tu sebenarnya kan. Betul. Tapi sebenarnya doktor, kalau kita untuk kata membantu mengurangkan gastrik ni, adakah pengambilan seperti yang saya katakan tadi, pengambilan buah-buahan, sayur-sayuran, tapi yogurt macam mana pula doktor? Boleh membantu untuk mengurangkan gastrik ataupun mencegah dan sebagainya? Yogurt dari segi mengurangkan gastrik, pada pengalaman saya dia tak membantu secara direct. Yogurt ni dia lebih kepada, kebanyakan yogurt dia ada probiotik dan sebagainya. Dia lebih kepada nak stabilkan mikroorganism semula jadi dalam usus untuk melancarkan proses pencernaan. So sebenarnya kalau tanya saya, cara untuk kita mengelakkan ataupun mencegahlah penyakit gastritis dan juga GERD ni sebenarnya gaya hidup kita. Kalau kita kekalkan gaya hidup sihat, kita jaga pemakanan, kita jaga senaman dan sebagainya, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat mencegah penyakit ni. Sebab ramai juga yang berkata kan, seperti doktor-doktor pun ada pun berkata lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Kan sebenarnya kan. Tapi kalau andai katalah penyakit ni dah terjadi pada kita, lakukanlah kata macam doktor katakan tadi, amalkan gaya hidup sihat, lakukan senaman, tidak kira senaman apa saja pun, senaman ringan pun boleh, makanan sayur-sayuran, buah-buahan, vitamin-vitamin dan sebagainya, tapi ada pengambilan had dan juga limitasinya. Betul. Doktor, saya nak tambah sikit dekat situ. Boleh doktor. Bila mana dah ada simptom-simptom ni di peringkat awal, saya nasihatkan untuk dapatkan rawatan awal. Sebab apa-apa keradangan untuk tempoh yang kronik, okay, dia boleh menyebabkan sel yang normal tadi berubah sifat, berubah nature, dan lama kelamaan 10 tahun, 15 tahun down the line tanpa kita sedar, benda tu boleh provoke untuk jadi kanser. Itu kena jaga-jaga. Okey, nampak tak? Sebenarnya bahaya Jangan ambil mudah, jangan ambil remeh mengenai penyakit gastrik dan juga GERD ni. Macam doktor perkatakan tadi, saya ulang, boleh menjadi asbab dan juga faktor utama untuk kita menghadapi penyakit kanser. Betul. Jadi sama-samalah kita mengekalkan gaya hidup sihat. Okey doktor, kita telah pun berada di penghujung rancangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perkongsian doktor mengenai penyakit gastritis dan juga GERD. Sebelum kita akhiri, penutup dan juga pesanan untuk rakan-rakan pendengar kita, untuk kita menjaga kesihatan dan juga untuk mencegah penyakit-penyakit, tidak kira penyakit apa saja pun doktor. Okey, bersama dengan Syawal ni banyak rumah-rumah terbuka, banyak jamuan-jamuan sana sini. Makanlah dengan sihat, makanlah dengan seimbang, dan makanlah dengan hati dan jangan makan dengan nafsu. Betul. Okay? Itu yang paling penting. Makan pada Farhouse memang banyak. Memang banyak kebelakangan ni. So andai kata kalau ada simptom-simptom yang mana seperti mana yang kita bincangkan tadi, dapatkan rawatan awal. Kalau dah memang terbiasa ambil ubat gastrik daripada klinik itu, dan simptom tu masih kekal, masih tidak hilang, pergilah ke mana-mana hospital terdekat untuk dapatkan rawatan dan assessment yang lebih lanjut.
Itulah pesanan daripada doktor kita pada pagi ini selaku tetamu jemputan dalam segmen Alpha pada pagi ini, iaitu selaku pakar perunding pembedahan arm minimally invasive dan bariatrik UiTM Private Specialist Center UPSC, iaitu Dr. Muhammad Firdaus Cik Ani. Terima kasih banyak doktor kerana berkongsi sedikit sebanyak mengenai penyakit gastritis dan juga GERD ni. Saya mendoakan doktor dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki selalu. Selamat maju jaya doktor. Terima kasih banyak. Right, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kepada anda terus kekal mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati secara khususnya hanya di Nasional Aspirasi.